Ni Bosha-Boshi saya beli dekat TikTok. Aiskrim. Jadi saya tak tahu Bosha-Boshi ni apa. Kata aiskrim apa semua. So saya sajalah nak try. Bosha-Boshi. Saya nak beratur kereta drive-thru. Aku memang tidak lah. Jadi aku beli je online. Saya menjadi orang terakhir membeli ini sebelum dia kehabisan stok. Ada satu yang coklat, strawberry, matcha, apa ni? Vanilla coat. Aku nak rasa yang coklat dululah. Asmer. Aiskrim. Okay. Mari kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang aiskrimnya? Rasa dia macam biskut. Ya, definitely of course lah kan. Macam pelik je kalau aiskrim 4 hari kau tak cair-cair pula kalau kau post. Tapi rasa dia tak adalah tak sedap. Tapi tak adalah sedap now. Dia macam biskut makmur yang engkau salut dengan coklat, Milo. Tapi okey lah, tak adalah tak sedap sangat tapi tak adalah sedap now. Yang ni matcha. Definitely benda ni biskut je. Untuk orang yang tak berapa minum matcha macam aku, this is not for you guys. Strawberry insyaAllah saya akan suka. It's the biskut. Look at this. Nampak tak? Ni biskut, bukan aiskrim. Dia menang dekat flavoring. Biskut dia biasa je. Okay, sepatah dua kata. Dia jujur dia macam yang cereals tu, yang Milo, lepas tu dia letak flavouring lain. Saya memang tak review tipu Ni bukan paid review ke apa ke tidak. Ni memang saya beli. Oh, susu. Ni flavor susu. Bismillahirrahmanirrahim. No comment. Sudah pelik. Dan tak tahu nak terangkan. Saya tak ada komen untuk yang susu ni. Paling pelik rasa dia. Overall, yang paling saya suka dua ni je. Bukanlah suka now tapi ya, ni not bad and ni pun not bad. Boleh lah. Apa nak rasa? Ada rasa strawberry. Bella Dolce. Green apple. Good, thank you. Okay. Kak, nampak kan? Rasa. Apa ni? Cuba lah. Bosha-Boshi. Sedap. Dia orang panggil kita orang review. Saya rasa sedap. Banyaklah. Aku beli ya. Suka hati dia je. Halal kan ke? Halal.